السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 88, perenggan yang terakhir. Sebelum kita memasuki ayat yang baru, iaitu ayat 23, ada berbaki satu perenggan lagi pada muka surat 88, berhubung dengan tafsiran pada ayat 22. Kita habiskan perenggan yang ringkas itu, kemudian kita sambung dengan tafsiran seterusnya. Sesungguhnya Allah itu kuat, lagi keras siksaannya, yakni ditinggalkan di merata-rata muka bumi beberapa banyak bekas-bekas peninggalan sejarah yang penghuninya dahulu tidak dapat menandingi kekuatan mereka dan keagungan mereka dengan kekuatan dan kekerasan seksa Allah. Mereka dimusnahkan semuanya. Hanya yang tinggal ialah bekas-bekas lama untuk menjadi pengajaran. Itulah penutup bagi tafsiran ayat 22, mengajak kita di atas satu prinsip yang disebut Allah
pada ayat yang ke-10 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Saya petik ayat 10 surah Muhammad dalam memberi kefahaman perenggan yang terakhir bagi tafsiran ayat 22 itu, di mana Allah menyebut pada ayat yang ke-10 surah Muhammad pada juzuk 26, Allah menyebut afalam yasiru fil ard. Maka apakah kamu, mereka, kita ini tak boleh berjalan di muka bumi, pergi melancong? Ini pelancongan Islam. Ada rezeki lebih, singgah di Jordan, singgah di Mesir, singgah di Yaman, di mana-mana tempat yang para rasul sampai. Lalu Allah kata, fayanzuru, maka apakah kamu tidak boleh melihat aqibatul ladzina min qablihim. Aqibah, Melayu pun kata akibat. Akibat tu cakap Arab lah, aqibah, iaitu kesan dia. Apakah kamu tidak boleh melihat balik-balik umrah ke, singgah Jordan, tengok laut mati, tengok kawasan yang dihancurkan Allah, pergi Mesir, tengok piramid. Allah kata kamu tak boleh tengok aqibatul ladzina min qablihim, akibat orang-orang sebelum kamu. Dammarallahu alaihim, Allah kata aku musnahkan mereka, aku hancurkan mereka. Maka yang tinggal ialah kesan-kesan peninggalan yang kamu boleh ambil i'tibar. Jangan pergi bergambar aja, diri depan piramid, balik rokok, bergambar. Lepas tu balik bangga tunjuk kat orang. Ambil pengajaran. Nanti kita mula baca no, kisah Nabi Musa lepas ni. Kita akan lihat kisah Nabi Musa dan Fir'aun dan pembela-pembela Nabi Musa. Kita akan mula baca sekejap lagi. Habiskan dulu perenggan akhir muka surat 88 ini, iaitu bukalah mata kita, tengok, dan buka sama mata hati kita. Jangan tengok dengan mata kasar sahaja, bimbang, takut. Kita termasuk dalam ayat dalam suratul Hajj, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Takut yang tu. Sepotong ayat dalam suratul Hajj kata Allah, yang buta itu bukan mata luaran, tapi yang buta itu ialah mata hati kamu. Sebab itu hidupkan mata hati kita,
bersihkan hati kita dengan benda-benda yang boleh menghidupkan dia, seperti menyesal di atas perbuatan dosa, bertaubat, bersedekah. Amal-amal yang baik ini akan menyucikan hati. Bila hati suci, dia hidup dan dia boleh tengok dengan satu bentuk penglihatan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita mesti lalu dia, kena belajar tasawuf, kena mengaji kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, oleh Syekh Daud Fatani, oleh Syekh Samad Palembang. Apa semua ni kitab-kitab ni kitab tasawuf yang mendidik kita, menyucikan hati. Baik, sambung ayat 23 sehingga 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan keterangan-keterangan kami dan kekuasaan, yakni hujah yang terang, ila Fir'auna wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadzdzab, kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, tetapi mereka telah mengatakan dia tukang sihir yang pembohong. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qatulu abna'alladzina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tatkala Musa membawa kebenaran kepada mereka dari sisi kami, lalu mereka berkata, bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman dengannya, dan biarkanlah hidup perempuan-perempuan mereka, dan tidak lain tipu daya orang-orang kafir hanyalah dalam kesesatan. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Dan berkata Fir'aun, biarkanlah aku membunuh Musa, dan supaya diserunya Tuhannya, aku khawatir dia akan mengubah agama kamu atau menimbulkan bencana di muka bumi. Wa qala Musa inni 'udhtu bi rabbi wa rabbikum inni 'udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab
Sadaqallahul azim. Dan berkata Musa, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman dengan hari perkiraan, hari pembalasan. Huraian ayat 23 hingga 27. Setelah Allah menyebutkan ayat-ayat yang menerangkan akibat umat yang mendustakan para rasul dengan memusnahkan mereka, sehingga yang tinggal hanyalah bekas-bekas runtuhan kota yang mencatatkan sejarahnya untuk menjadi penghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghadapi tentangan kaumnya. Maka Allah menghiburkannya pula di sini dengan membawakan ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun yang juga bersikap mendustakan Rasul, walaupun bukti dan keterangan yang benar telah didatangkan kepadanya. Inilah cara dan kaedah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan Rasulullah, iaitu dengan menceritakan kisah orang-orang sebelum Rasulullah yang juga berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Rasulullah menghadapi pemerintahnya si Abu Jahal yang tidak beriman kepada Allah, tak dapat hidayah dia, walaupun Nabi dalam hadis yang sahih pernah berdoa untuk dia. Nabi kata, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Tu Nabi sebut dalam doa dia, kuatkanlah salah seorang ni. Kalau Nabi tak dua-dua, tapi Nabi tak nampak dua-dua boleh. Nabi kata, kuatkanlah salah seorang daripada, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripadanya. Nabi doa. Nabi kata Umair bin Hisham. Siapa dia Umair bin Hisham? Abu Jahal. Dan Nabi kata lagi Umar Al-Khattab. Dua-dua ni pemimpin Makkah yang hebat, penentang Islam yang hebat. Nabi nampak dah, kalau dua-dua ni terima Islam, Islam menjadi gah, menjadi kuat di bumi Makkah. Tapi Nabi tengok dua-dua tak lepas. Tu yang Nabi doa, kok dapat salah seorang jadilah ya Allah. Dua-dua penentang yang dahsyat. Abu Jahal tu, Umar bin Hisham. Tuan-tuan muslimat, ingat orang lain ke dengan Nabi? Ada kaitan saudara Abu Jahal tu, iaitulah mak kepada Abdullah, nenek Nabi belah ayah. Mak pada Abdullah
isteri Abu Talib tu, isteri Abdul Muttalib tu, mak pada Abdullah, nenek Nabi tu Bani Makhzum. Abu Jahal Bani mana? Abu Jahal Bani Makhzum. Tu nenek Nabi, keturunan geng Abu Jahal. Bukan lain-lain orang. Tu yang kita mengaji sirah, kita jumpa ucapan Abu Jahal, sudah-sudahlah Muhammad, oi, engkau tu dengan aku adik-beradik lebih kurang. Sungguh ada kaitan sebab depa satu bani. Mak nenek Nabi, mak Abdullah Bani Makhzum, Abu Jahal Bani Makhzum, Khalid ibni Walid Bani Makhzum. Khalid dengan Abu Jahal sepupu. Allah, bukan orang lain, belega situ tuan-tuan. Tapi punya lawan Nabi, Nabi semayang dia pijak tengkok, jahat dia. Nabi juga minta kalau dapat Umar Al-Khattab, yang ni lagi dahsyat. Sampai orang Makkah buat macam apa, poem, macam satu puisi lah. Orang Makkah kata, kalau nak tengok ayah si Umar tu Islam, si Khattab tu terima Islam, Khattab bin Nufail, Nufail tu Datuk Umar. Kalau nak tengok Khattab tu Islam, kata orang Makkah, tunggulah untuk dia masuk Islam dulu. Tuan-tuan boleh bayang, dahsyat tak dahsyat punya melawan. Kata orang Makkah, tunggu unta si Khattab mengucap, baru Khattab mengucap. Cuba bayang. Omar lagi lah sampai nak bunuh Nabi. Bayang, punya dahsyat. Tapi Allah menentukan dalam ilmunya yang qadim bahawa Umar mendapat hidayah. Abu Jahal dihumban ke neraka. Maka Nabi menghadapi pemerintah yang zalim ini. Maka Allah bawa turun cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Bak kata piramid Fir'aun mana ada sultan di piramid. Ini nak sebut kejahatan Fir'aun. Lalu Nabi menghadapi tentangan itu. Lalu cara mana? Allah turunkan cerita rasul-rasul zaman dulu yang juga kena serupa Nabi. Ini kita panggil ayat psikologi. Mana dia? Kita ada masalah. Contoh, kita ada masalah, katalah orang tuduh kita dengan tuduhan yang kita tak pernah buat pun. Sedih kita, orang fitnah kita, orang tuduh kita tak buat. Kita pun mengadu dekat kawan kita, member masjid kita. Member masjid kita jawab, Allah, dia kata, aku pun kena juga dulu. Orang kena juga. Aku lagi teruk. Mereka tuduh aku kebas duit masjid. Lagi haram. Hang sikit ya. Takat mereka tuduh hang isap rokok aja. Hang tak isap rokok pun mereka tuduh hang isap rokok kecil ya. Aku mereka tuduh kebas duit masjid. Hang bayang muka aku nak taruh tang mana. Pi kedai kopi mereka jelin aku, pi market mereka tengok aku, walhal sepupang duit masjid aku tak kebas. Kawan yang dengar ni apa jadi? Dia release tak sikit tension dia? Release. Dia kata, hang pun teruk no pada aku. Aku sikit ya, takat mereka charge tuduh aku curi rokok ya. Wah, aku tak buat pun. Hang mereka tuduh kebas duit masjid berat.
Tuhan buat lagu mana? Aku sabar ya, aku tak balik apa pun. Aku doa dekat Allah, aku minta Allah tolong, aku tak buat. Allah Maha mengetahui. Itu tanya apa jadi? Oh, yang tuduh aku tu mampu aksiden duduk bawah lori. Hang doa lah bagi mereka mampu pula. Dia pergi ajak lagu tu pula lah. Nah, ceritanya ini ilmu psikologi. Bila kita ditimpa masalah, tiba-tiba orang lain pun ditimpa masalah, kita akan kata, bukan aku seorang ya, dia pun kena. So ada sedikit kelegaan di situ. Ini dia Quran. Ini kalau kita belajar dalam psikologi panjanglah. Ada istilah cermin mati, cermin hidup. Kalau hurai itu panjang. Nak sebut bagaimana Allah turunkan ayat macam ni. Walaqad arsalna Musa ila fir'auna wa biayatina wasultanim mubin, untuk hiburkan Nabi bahawa kalau Nabi hadapi Abu Jahal, kena ganggu, kena tangkap sahabat, kena seksa, terpaksa lari ke Habasyah, berhijrah, balik ke Makkah, kena rembat lagi. Allah kata, wahai kekasih aku, abang kamu dulu nama Musa, dia pun kena juga. Oh, lagilah beradab dengan manusia yang mengaku Tuhan. Lagilah dahsyat. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la, dalam surah An-Nazi'at ayat itu. Maka Fir'aun menghimpunkan rakyatnya, lalu dia menyeru, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Lagi dahsyat, mengaku Tuhan lagi. Bayang Nabi Musa menghadapinya. Dalam keadaan Nabi Musa ini menghadapi Fir'aun yang telah membela, mendidiknya sejak kecil. Nanti kita tengok beberapa ayat daripada surah Asy-Syu'ara, bagaimana diceritakan Fir'aun yang Nabi Musa lawan adalah Fir'aun yang pernah memeliharanya sewaktu kecil. Nanti kita tengok dalam Asy-Syu'ara. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahawasanya Nabi Musa alaihi salam telah diutus kepada Fir'aun, seorang raja yang memerintah negara Mesir. Begitu pula kepada menterinya yang bernama Haman, yang menjadi orang kuatnya. Seterusnya kepada Qarun, seorang hartawan yang paling kaya di dalam dunia, yang tak ada tolok bandingnya. Allah sebut Nabi Musa diutus ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Ni tiga watak besar ketika Nabi Musa menghadapi kejahatan Fir'aun. Pertama, kita kena faham, Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu ialah gelaran bagi raja-raja Mesir, bukan nama. Daripada kalimah fara'a, ada tafsiran makna durhaka. Raja-raja Mesir yang durhaka, nama dia macam-macam. Ada Ramses, ada Meniftah, ada Kukahun, tak apa ke nama, tak tahulah. Yang banyak nama dia, yang pasti tak ada satu pun nama rokok. Yang tu tak ada.
Nama macam-macam yang Nabi Musa hadapi ni, Ramses yang kedua. Nanti kita tengok beberapa surah yang lain. Maka Fir'aun dari kalimah Fara'a. Fara'a, Fir'aun, jamak dia Fir'aun lah. Waw dan nun di hujung, jadilah jamak. Nak sebut itulah gelar raja-raja Mesir. Zaman Nabi Yusuf, Fir'aun juga ke? Ya. Itu yang ulama tulis, Fir'aun tapi baik zaman Nabi Yusuf. Gelar dia begitu, nama dia lain. Tu duduk dia. Maka dari kalimah Fara'a, satu. Dua, dia diutus juga kepada orang kanan Fir'aun. Nama dia Haman. Haman ni, kalau cerita piramid, penasihat 25%, lingkup amat nisfu. Ini penasihat 25%. Si Haman ni, dia adalah penasihat kepada Fir'aun. Tahap apa yang dia nasihat, dengan dia lingkup sekali, Haman. Dan juga kepada Qarun. Qarun ni Nabi Musa hadap dia, kena baca suratul Qasas. Dalam ni tak ada. Dalam ni Allah sebut nama aja Qarun. Qarun tu pun gelaran. Setakat yang saya mengaji lah, nama sebenar dia Munawwir. Tu dia. Nama si Qarun Munawwir. Jangan pergi tukar nama pula, nak mengundi ni. Jangan pergi tukar. Saya nama Munawwir. Hari tu dengar kuliah kata Qarun nama Munawwir, pergi tukar nama. Tak payahlah, menyusah SPR aja. Tak payah, duduk lah situ. Awak tak ada perangai jahat, tak ada lah. Maknanya ada tafsiran menyebut bahawa nama dia Munawwir. Ada tafsiran menyebut dia sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ada tafsiran menyebut dia anak saudara Nabi Musa. Macam-macam. Nak sebut paling penting, Qarun ada tak? Ada. Qarun hidup tak? Hidup di zaman itu. Qarun ada cerita? Ada. Suratul Qasas. Qarun kaya tak? Ya. Qarun itu jutawan? Suratul Qasas. Tapi jutawan yang kufur kepada Allah. Nabi Musa datang peringatkan dia supaya dia jangan sombong dengan harta bendanya. Maka tiga ini dikhususkan dalam tafsiran ini. Baik. Dikhaskan sebutan Fir'aun, Haman dan Qarun di sini kerana mereka bertiga ini adalah tokoh-tokoh besar yang telah mendustakan Nabi Musa alaihi salam, sedangkan orang ramai adalah menjadi pengikut mereka sahaja. Depa tiga orang ni, Fir'aun, penasihat Haman dan korporat besar dia Qarun. Inilah tiga watak yang telah menjahanamkan manusia pada waktu itu. Qarun dengan kesombongan hartanya, Haman dengan pemikiran jahat dia, nasihat yang tidak berguna, manakala Fir'aun dengan kuasanya yang dia rasa dia boleh buat apa sahaja. Inilah cerita yang Allah ulang di dalam Al-Quran. Paling banyak kisah Nabi Musa dan Fir'aun, 30 juzuk, paling banyak yang itulah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Namrud. Walaupun nama Namrud
tidak ada dalam Quran. Fir'aun ada gelar, Namrud tak ada sebutan dalam Quran. Tetapi kita semua faham, bertali arus riwayatnya, bahawa Nabi Ibrahim berhadap dengan Namrud laknatullah, dan beberapa kisah yang lain, untuk kita nyatakan bagaimana mereka ini menjadi watak-watak egois, watak-watak samsing dengan harta, samsing dengan kuasa, samsing dengan jawatan sebagai orang kanan Fir'aun. Akhirnya mereka punah dan hancur. Maka Allah khususkan Fir'aun, Haman dan Qarun, kerana mereka lah yang memainkan peranan yang cukup besar dalam menentang Allah dan Rasulnya, dan melakukan onar terhadap Bani Israel, yang akan kita lihat sekejap lagi. Baik, Nabi Musa alaihi salam telah datang menemui mereka dengan membawa keterangan-keterangan Allah yang membuktikan kebenarannya sebagai utusan Allah. Maksud Nabi Musa waktu dia berhadap dengan Fir'aun, dia bukan datang kosong. Dia bawa bukti bahawa dialah utusan Allah. Dia bawa bukti, bukan dia pandai-pandai lantik diri dia. Allah yang lantik, dan Allah letakkan pada dia bukti, iaitulah mukjizat. Satu bentuk keterangan yang kita selalu sebut, ini adalah anugerah Allah kepada sebahagian para rasul alaihimus salatu wassalam. Tidak semua para rasul mempunyai mukjizat. Beberapa orang sahaja yang Allah kurniakan mukjizat kepada mereka. Dan bila kita sebut mukjizat ini, kita tidak boleh lari daripada 4 istilah yang dibahas dalam ilmu Islam ini. 4 istilah ringkas saya sebut. Pertama, dipanggil irhas. Kedua, dipanggil mukjizat. Ketiga, disebut dengan karamah. Keempat, disebut dengan ma'unah. Ini 4. Baik, apa dia? Pertama, irhas. Sekejap lagi tengok Nabi Musa. Apa dia irhas? Irhas ialah satu perkara yang berlaku kepada seseorang sebelum seseorang itu dilantik menjadi rasul. Sebelum Allah pilih dia jadi rasul, berlaku pada dia perkara mencari akal dan adab, dipanggil irhas. Contoh, fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lalu ketika Maryam diasak oleh orang kampung, nak tengok pertama irhas, diasak oleh orang kampungnya ketika Maryam diuji dengan kelahiran Isa alaihi salam tanpa benih, tanpa ayah, tanpa suami. Orang kampung dia kata, Maryam, oi, awak hanteruk sangat. Engkau itu perempuan suci, engkau itu perempuan baik.
ayah engkau Imran. Imran ni pendeta Bani Israel. Kemudian adik ipar engkau, siapa adik ipar kepada, maaf, mak dia nama Hannah. Hannah tu kakak ipar. Mak dia nama Hannah. Hannah tu kakak ipar kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Main-main keturunan. Nabi Zakaria kahwin dengan makcik dia, adik Hannah, nama Aisyah. Orang-orang Yahudi panggil Elizabeth. Orang Yahudi panggil Elizabeth atau Aisyah. Aisyah tu isteri Nabi Zakaria. Hannah tu isteri Imran. Maka Nabi Zakaria dan Imran birah. Punya hebat keturunan. Tiba-tiba kamu bawa baby tanpa suami. Tengok irhas. Apa jadi? Fa'asyarat ilaih. Lalu Maryam tunjuk. Dia dah nazar dah. Maryam sudah bernazar tidak mahu bercakap sepatah pun. Diam. Lalu dia tunjuk baby dia. Fa'asyarat ilaih. Isyarat, tanda. Dia buat isyarat. Lampu isyarat. Mangku ayun cukup ramailah pi langgak lampu isyarat. Wah, ajak betul. Aksiden gila babi, kes langgar lampu merah punya banyaklah. Allahu akbar. Fa asyarat ilaih. Lalu dia tunjuk pada baby yang dia dukung, yakni Aisyah. Qalu, mereka kata, kaifa nukallim, bagaimana kami nak bercakap dengan baby ni? Mengamuk orang kampung. Dahlah hang tak mau sembang, lepas tu hang tunjuk baby merah ni. Ingat kami bodoh ke? Mengamuk JKKK, marah. Oi, marah dia. Ingat bodoh kami, macam kami tak tahu. Maryam diam. Tiba-tiba Nabi Isa bercakap. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia bercakap. Tu dia. Dalam pangkuan Maryam, Nabi Isa bercakap, aku ni hamba Allah. Allah jadikan aku nabi. Allah bagi aku kitab nanti. Dia duk menyusui. Dia jadi rasul dah? Jadi rasul 24. Maka sebelum jadi rasul, berlaku benda pelik pada dia. Maka dipanggil irhas. Satu. Dua, mu'jizat. Satu benda yang berlaku pada para rasul setelah mereka menjadi rasul, dipanggil mu'jizat. Dari kalimah ajuz, ain, jim, zai. Mana nak faham lagi kalimah ajuz ni makna apa? Terlalu lemah. Nak faham lagi macam mana? Buka surah Az-Zariyat. Jumpa jawapan Sarah. Ketika Sarah terperanjat bila 3 utusan datang ke rumah. 3 utusan ni malaikat datang singgah rumah Nabi Ibrahim. Waktu tu Nabi Ibrahim dengan Sarah. Lalu malaikat ni singgah nak pergi pelingkup kaum Nabi Lut, homoseksual. Singgah sat rumah Nabi Ibrahim. Lalu habaq kat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bagi tahu Sarah dia nak boleh anak tak lama lagi. Nabi Ibrahim pun panggil, rahoi, lebih kurang gitulah. Sarah, hoi, kita nak dapat anak tak lama lagi. Sarah tenganga mulut. Umur dah dekat 100. Tongkat Ali 6,5 lori makan lah. Tak lekat-lekat juga. Umur dekat 100 dah.
jamu, telan, macam-macam. Abang biar betul. Ni malaikat abang. Apa jawab Sarah? Qalat, aku ni ajuzun. Ini dia mukjizat. Ajuzun aqimun. Aku ni bang, dan 3 malaikat ni aku nak abang. Malaikat jadi orang waktu tu, 3 lelaki. Baca dalam Az-Zariyat. Aku ni pertama ajuz. Daripada ajuz ni lah datang mukjizat. Apa dia ajuz? Terlalu lemah. Tua, terlalu lemah. Tu ajuz. Datanglah mukjizat. Terlalu lemah. Akal nak fikir. Tongkat jadi ular. Akal boleh fikir? No, terima Tongkat hempuk ke laut, terbuka lautan. Ni Nabi Musa. Tangan Rasulullah keluar air celah jari. Nabi tunjuk bulan belah 2. Ini benda-benda mukjizat. Akal lemah nak fikir. Dari kalimah ajuz. Dan aku ini aqim. Aqim apa makna? Mandul. Aqim mandul. Di Sungai Petani ada restoran Biryani Gam Batu Pahat. Orang Batu Pahat. Nama restoran dia Aqim. Tuan jangan risau, tak mandul lah. Saya berapa kali makan dah. 12 dah cucu. Saya makan banyak kali dah. Tak ada mandul apa pun elok. Ni dia punya sedap. Cucu 12 dah mandul apa. Nak sebut bagaimana aqim, makna dia mandul. Ajuz, makna dia terlalu lemah. Maka daripada ajuz datanglah mukjizat. Lemah akal nak fikir. 2. 3, dia panggil karamah. Karamah ni boleh berlaku pada sesiapa yang tidak rasul. Nabi mukjizat, rasul mukjizat. Orang biasa boleh berlaku karamah, boleh. Seperti Maryam alaiha salam, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat 37 surah Ali Imran. Ini karamah. Allah kata setiap kali Nabi Zakaria masuk, tengok dia Maryam dijaga di mihrab Masjidil Aqsa. Ada mihrab, dia beribadah, berzikir, bersuci. Tiap kali Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria tengok indaha rizqa. Di sisi dia ada rezeki. Rezeki itu buka tafsir. Apa dia? Buah-buahan. Sembakui buah-buahan. Tiap kali dia masuk. Dan dia pelik. Buah-buahan yang dia tengok bukan musim waktu tu. Lagi dia pelik. Katalah waktu Nabi Zakaria hidup tu musim buah durian. Dia pergi masuk tengok buah langsat. Contoh. Buah yang bukan musim. Dia kata pelik ni. Dia kata, anna laki hadha? Hang ambil mana ni? Qalat huwa min indillah. Dia kata, hak ni Allah hantar. Min indillah. Jibril hantar tiap-tiap pagi. Itu karamah. Boleh jadi pada siapa saja. Itu karamah. Dia buka-buka kotak okok, cabut-cabut, menyala siap. Tak payah lighter. Dia pun hisap, mati. Itu bukan karamah, tu nak mampu. Tuan-tuan, karamah boleh berlaku dengan izin Allah. Nombor 4, kita panggil ma'unah dari kalimah ista'in atau pertolongan. Ma'unah.
Bukan kumpulan Ma'unah tu kan silap tafsir pula. Ma'unah makna pertolongan. Ayat ni boleh dapat. Allah nak tolong banjir, tiba-tiba sampai rumah kita air tak masuk. Contoh tu pertolongan. Orang duk gila lah lawan arus bawa kereta, selaju-lajunya lawan arus, kita tengah laju, alhamdulillah dia tak bedal kita, dia lalu tepi kita ya, lepas tu dia bedal kereta belakang, kita selamat. Ma'unah, pertolongan Allah. Tu dia. Yang ni semua boleh dapat. Ini 4: irhas, mu'jizat, karamah, ma'unah. Para rasul mu'jizat. Nabi Musa sultanim mubin, dengan membawa bukti yang nyata. Maksud dia mu'jizat. Nak baca mu'jizat Nabi Musa, pertama boleh tengok surah Taha. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'. Apa dia? Nabi Musa dalam surah Taha ayat 20 lebih, Allah Ta'ala sebut bagaimana Nabi Musa letak tangan dia bawah ketiak. Nabi Musa letak tangan bawah ketiak, dia tarik tu putih bercahaya. Daripada ujung jari dia, kata Ibnu Abbas, cahaya itu start hujung jari sampai siku bercahaya, tunjuk kat Fir'aun. Mukjizat. Kita kepitlah sampai kiamat. Tak ada dia pasal lari orang lagi ada. Dalam keadaan itu milik para rasul. Nak tengok mukjizat tongkat dia jadi ular, Suratul Naml, surah semut. Hayatun tas'a, Toha pun ada. Dia lempar saja, hayatun tas'a, jadilah ular yang besar. Qala khuzha wa la takhaf. Allah kata Musa, pegang balik, satgi jadi tongkat balik. Allah, Nabi Musa punya takut. Ada ayat dia takut, ada la takhaf, engkau jangan takut. Ular tuan-tuan, tongkat yang dia guna untuk pukul pungkok kambing, dia jaga kambing Nabi Musa, tiba-tiba tongkat yang sama lempar jadi ular besar. Tuan ingat main-main ke? Bukan ular lidi, hayatun tas'a, ular yang besar. Saya ingat kalau masuk ular lidi lah tengah kuliah ni. Dengan saya lari mencari pasal tuan-tuan, ular. Walau lidi sekalipun, main dengan ular ni berselerak kita. Ini dia punya besar. Nabi Musa takut. Allah kata khuzaha. Khuz makna pegang. Hang pegang dia. Tuan, kalau kita ke mana agak-agak nak pegang ular. Khuzha wala takhaf, hang pegang dia, hang jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, nanti aku tukar balik jadi tongkat. Nabi Musa pegang tongkat lalu. Itu dalam Taha, dalam An-Naml. Nak tengok tongkat dia hempuk laut, laut terbelah, surah Asy-Syu'ara. Fa'auha ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kami wahyukan pada Musa, wahai Musa, pukullah tongkat itu ke laut. Lalu Musa memukulnya, maka terbelahlah lautan menjadi gunung ganang yang tinggi di kiri kanannya. Laut terkuak, Allah tahan. Kiri kanan macam gunung ganang yang tinggi. Boleh bayang kan? Allahu Akbar. Itu mukjizat. Itu maksud dia. Nabi Musa datang
dengan membawa bukti yang nyata, keterangan Allah yang membuktikan kebenarannya sebagai utusan Allah, dan menyeru mereka agar beriman dengan mentauhidkan Allah. Itulah asas keimanan, tauhid. Daripada tauhid boleh sebut wahid. Apa dia? Satu. Bahasa Usuluddin kita panggil esa. Bahasa Melayu kita panggil satu. Bila sebut mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada zat, pada sifat, pada af'al, perbuatan dia. Ini kena mengaji tauhid. Bila sebut tauhid, Allah itu wahid, satu. Tuhan yang satu. Kamu bukan Tuhan, wahai Fir'aun. Tuhan itu Allah. Allah itu wahid. Dia satu, tak ada dua, tak ada tiga. Dia tak ada turun-turun. Dia mati, turun ke anak. Anak pula turun ke anak dia. Dalam ilmu tauhid kita panggil tasalsul. Change of reaction. Tindakan berantai. Istilah tauhid tasalsul. Tak ada chain of reaction. Tak ada tindakan berantai. Tak ada. Oh Allah turun pula ke anak. Anak pergi turun pula ke cucu. Itu bukan dia. Itu manusia. Allah esa. Ini dia tauhid. Allah satu. Tak ada permulaan bagi adanya. Itu Allah. Zat yang maha zat. Maka kita kena faham semua asas kepada tauhid menyebut tentang persoalan ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dua ayat dalam Quran. Pangkal sama, ending lain. Pangkal dia sama. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Dua ayat. Pertama, Fussilat. Surah Fussilat ayat yang kelima, yang keenam, maaf. Kemudian Allah sebut ayat terakhir Al-Kahfi. Pangkal dia sama, iaitu katakan wahai Muhammad, aku telah diwahyukan bahawa Tuhan kamu ilahukum, ilah kamu itu Allah, dia wahid, satu. Dia esa. Tak ada dua, tak ada tiga. Dialah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arshil azim wa ma bainahuma. Dialah Allah segala-galanya, mengawal langit, bumi, lautan, hutan, rimba, manusia, semua dia kawal. Dialah Allah yang maha agung, ilah yang wajib disembah. Itulah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Namun mereka telah mendustakannya dan menuduhnya pula sebagai tukang sihir yang pembohong. Wa qalu sahirun kadzdzab. Oleh kerana zaman tu kuat dengan sihir, nanti kita cerita nanti ke depan tentang ahli sihir Fir'aun, maka apa yang Nabi Musa nampak adalah sihir juga. Maka mereka tuduh Nabi Musa ini seorang ahli sihir yang cukup power. Nanti kita akan tengok kisah musahirin, kisah ahli sihir. Dalam Al-A'raf ada, dalam Asy-Syu'ara ada, tentang perlawanan. Taha pun ada, pertembungan mereka dengan Nabi Musa alaihi salam. Tukang-tukang sihir,
yang menjadi vitamin untuk menggemukkan pemerintahan Fir'aun, untuk menghalalkan kejahatan Fir'aun. Walaupun akhirnya tukang-tukang sihir ini beriman kepada Allah. Nanti kita tengok ayat-ayat dia insya-Allah. Baik. Nabi Musa alaihi salam telah datang menemui mereka. Okey. Oleh kerana hujah Nabi Musa alaihi salam itu kuat, wallahu a'lam. Sambung, bulan akan datang perenggan yang tersebut kita akan melihat apakah tindakan awal yang dilakukan oleh Fir'aun dalam usaha dia melemahkan dakwah Nabi Musa alaihi salam, sehinggalah sampai berlakunya perkara di luar jangkaan Fir'aun, iaitu muncul orang-orang kanan dia yang menyokong Nabi Musa. Nanti kita tengok ayat tu. Orang kanan, bukan orang luar. Orang yang hampir dengan dia menjadi penyokong Nabi Musa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan, pada malam ini, ayat-ayat ini diturunkan Allah kepada Rasulullah di bumi Makkah. Tujuan lain tidak ada selain daripada mengkisahkan perjuangan hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan. Antara inti besarnya ialah hiburkan Rasulullah, bagi Nabi tenang. Bukan Nabi seorang aja hadap, Nabi Musa pun kena hadap dulu. Nabi Ibrahim pun beradab juga. Maka ayat-ayat macam ni Nabi rasa lega. Itu yang saya sebut ilmu psikologi. Orang lain juga ada masalah, kita pun ada masalah. Maka bila kongsi itu kita rasa lega sikit. Itu kaedah dia yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang usia, kita jumpa bulan hadapan dan kita akan mula melihat awal pertembungan antara Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Bahkan sebelum bertembung akan ada dialog-dialog yang akan kita lihat insya-Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.